Okey, assalamualaikum. Alhamdulillah. Berapa hari cukup bos ni? Berapa hari dah? Kalau ikut sekejap-kejap je. Dalam 2 hari, 3 hari gitu lah. Dalam 2 hari, 3 hari gitu. Kebun getah ni. Sawit tu kita cari dah. Lepas tu kebun getah. Mari kebun getah 2 ni pula. Sini. Oh, orang tu dah bos ni. Berapa orang dah turut bos ni? Ni. Bosor. Pala madu pun nampak padu. Ini dia 3 orang. Tok bawah itu jumpa hari ni. Kita pasti tu dah ni. Ada kita pergi dah nung. Oh kena raya sini. Alhamdulillah. Berapa pun rezeki kita ni. InsyaAllah. Pala air padu ni. Kalau tengok tu kembung. Okey. Kembung tengok. Berapa pun terkodang bos ni. Okey, jom. Sekarang ni tak pokok dah ni. Oh tu lebah. Sobah. Allah besar lebah. Lebah ni tak tahu dia nak wih ke kita. Noh, pak ya buang tu depan rumah. Depan rumah kita, lebah ni. Basol boh ni. Basol boh. Allah. Dah. Jaga. Oh, kepala air. Aduh. Aduh. Wah, tak. Apa weh? Aduh. Pelai jadi tau dapur tau maluk air capur kan. Wah kena radah dulu. Aduh. Turun tak tali kan? Oh, okey. Ba apa ke? Dua tak dua ni. Dua kalau itu bakal longgo. Kalau longgo kalau longgo 2 lapis tu ada ni tak sikit. Oh pedih ni. Madu. Aduh. Nak pergoh ke ni.
Dia capu malok. Nak buang sayang. Hari saja. Ji, ada yang mana tau? Hai, ha? Dia capu. Maluk air, maluk air. Oh, depan ada maluk oh. Maluk saja. Ya. Dicapu. Oh wah, maluk kerah pasal air. Dulu kan? Dulu sikit. Ha? Oh. Oh mak, berasa maluk kerak. Berasa maluk tu kerak. Ya leboh. Tak wang maluk ada semai je. Alhamdulillah. Padu. Tutup sikit ibu boleh lah 9 kilo. Boleh lah. Dulu tak urung. Sekejap je. Alhamdulillah. Barang so pala air padu. Leboh ni kalau ikut dia buang poleng depan rumah kita. Atas kereta tu memang banyak bekas dia buang poleng. Lepas tu kita turut dah leboh ni. Tapi kita tak tahu arah yang mana. Kita dah tengok ibu kita buat angkorang. Lepas tu tak jumpa. Lepas tu kita balik bekasang kita proses madu tu. Kita letak. Dia mari yakuk. Dia mari yakuk tu kita baca. Kita tebus 3 tepak kita tebus. Mudah lah. Kalau buah-buah payah boleh terah. Buat gitu. Ji, dah lapik bu. Ha. Nah. Naik kok tahu dah ni. Lapik sosok Kalau ikut daun so lipat. Okey, kita turun dulu. Kita tengok hasil. Kita buat angkorang tu dalam 9 kilo. 9 kilo boleh se. Okey. Oh wah. Tu maluk teruk Okey, ni hasil tadi. Maluk teruk ni.
Air keruh-keruh. Dia air boleh. Gini aja jadi. Kita nak buang tu tak boleh pasal air duduk dalam. Air luar ni malak dalam. Jeng lalu. Tengok tadi. Boleh 2 teh. Boleh setiap ni temu mak Indo. Nyetawa kopi ni. Kopi Lombok. Pada mabuk kopi Lombok. Sudah buat kopi Lombok baru boleh saya ni. Yes, lesak ni. Cukup lah hari ni. Kita sambung esok ni. Baik, boh.